Serangan rantaian bekalan yang disasarkan terhadap sambungan penyemak imbas Chrome. Satu analisis mengenai kelemahan kritikal bypass pengesahan dalam peralatan keselamatan Fortinet. Ini adalah Nest News Review episod 2 sekarang. Apa yang boleh saya tukar? Selamat kembali. Ini adalah episod 2 ulasan berita Nest. Kisah pertama hari ini berasal dari Quentin Begweh dan pasukan pengesanan dan penyelidikan ancaman di CIA dan meneliti serangan rantaian bekalan yang disasarkan terhadap sambungan penyemak imbas Chrome. Serangan itu pertama kali ditemui selepas ia mempengaruhi sambungan penyemak imbas Chrome yang dihasilkan oleh sebuah syarikat keselamatan. Penyerang berjaya mendapatkan akses ke akaun seorang pembangun sambungan Chrome ini dengan memancing kelayakan beliau. Selepas itu, penyerang menambah kod berniat jahat ke dalam sambungan tersebut dan memuat naik sambungan yang telah diubah suai ke Google Chrome Web Store. Satu siasatan oleh pasukan di CIA mendapati bahawa satu lusen sambungan Chrome telah dikompromi oleh penyerang yang berpotensi menjejaskan ratusan ribu pengguna akhir. Kisah tentang sambungan penyemak imbas yang berkelakuan tidak dijangka kerap muncul dalam berita keselamatan siber. Satu analisis mendalam baru ini oleh John Tuckner di SecureNX mengkaji satu kes lain. Konsep kompromi rantaian bekalan telah menarik tajuk utama berita keselamatan siber, tetapi analogi yang serupa wujud dalam sektor lain. Sebagai contoh, bayangkan sebuah restoran yang memperoleh stok daripada pembekal yang berbeza. Ia perlu memastikan bahawa bahan mentah yang diperolehnya tidak tercemar. Atau pembuatan kereta, di mana komponen diperoleh daripada pelbagai syarikat kecil. Pengilang kereta perlu memeriksa kemudahan pembuatan yang digunakan oleh pembekalnya, menjalankan pemeriksaan rawak dan memastikan pematuhan kepada piawaian keselamatan untuk akhirnya mengelakkan komponen rosak atau komponen yang mungkin telah diubah suai daripada masuk ke dalam kereta. Perkara yang sama juga berlaku untuk perisian. Sekarang, artikel ini ditujukan untuk siapa? Melihat kepada matriks kerelevanan 5/5 kita, saya memanggilnya matriks kerelevanan WAFA atau WAFRM sebagai singkatan. Kita dapati bahawa artikel ini terutamanya berkaitan dengan pasukan keselamatan dan juga boleh digunakan oleh CISO yang berfikiran teknikal. Jadi, apakah yang boleh anda lakukan? Jika anda adalah ahli pasukan keselamatan, langkah pertama yang jelas adalah memeriksa IOCS yang disediakan dalam artikel, masukkan mereka ke dalam CM anda dan lihat jika terdapat padanan. Langkah susulan adalah untuk melihat bagaimana anda boleh mengurangkan risiko itu pada masa hadapan. Langkah yang paling berkesan adalah mengurangkan atau malah menghapuskan sambungan penyemak imbas pihak ketiga yang digunakan dalam organisasi anda dan menguatkuasakan kawalan itu secara berpusat, contohnya melalui GPO atau Intune. Jika kaki tangan anda memerlukan sambungan Chrome pihak ketiga untuk kerja mereka, pertimbangkan untuk memisahkan penyemak imbas yang digunakan untuk melayari web harian daripada penyemak imbas enterprise yang digunakan untuk fungsi perniagaan dan yang mempunyai akses terhad kepada internet. Dengan cara ini, anda boleh mengurangkan pendedahan atau permukaan kerentanan anda. Syarikat Island menerajui bidang penyemak imbas enterprise, membolehkan sesebuah organisasi menggunakan penyemak imbas mereka dengan kawalan yang sangat terperinci. Vendor lain, termasuk Microsoft, sedang cuba mengejar, tetapi Island sudah mempunyai kelebihan awal. Jika anda seorang CISO, anda mungkin mahu mengadakan perbincangan dengan pasukan anda mengenai risiko yang ditimbulkan oleh sambungan penyemak imbas dalam organisasi anda. Adakah kawalan semasa anda membenarkan sesiapa sahaja memasang mana-mana sambungan penyemak imbas dan secara tidak sengaja mendedahkan organisasi kepada pihak ancaman berniat jahat? Atau adakah sudah ada beberapa kawalan yang wujud? Apakah tahap keselesaan pasukan keselamatan dengan kawalan semasa? Adakah mereka yakin bahawa seorang jurujurut pembetulan tidak akan dapat meyakinkan pekerja untuk memasang sambungan berniat jahat dan menggunakannya untuk mendapatkan kelayakan? Atau adakah terdapat ruang untuk penambahbaikan kawalan penyemak imbas? Anda juga mungkin mahu berbincang dengan rakan sekerja dalam organisasi dan mencadangkan idea untuk mengguna pakai penyemak imbas enterprise
untuk menentukan berapakah tahap usaha yang diperlukan untuk menguji aplikasi perniagaan pada penyemak imbas baru. Dan apakah potensi impak yang menjadi kebimbangan rakan sekerja anda. Nasihat untuk pengguna individu kekal sama, fikirkan dengan teliti sama ada anda benar memerlukan sambungan penyemak imbas. Ia jarang sekali penting. Setiap kali anda berpeluang, periksa senarai sambungan yang telah anda pasang. Dalam CH-Chrome sebagai contoh, anda melakukannya dengan menaip CH-Chrome.2 condong hadapan sambungan. Dan lihat senarai sambungan yang dipasang dalam penyemak imbas anda. Adakah anda menjangkakan semuanya wujud di situ? Adakah anda memerlukan kesemuanya? Adakah anda memerlukan mana daripada mereka? Adakah pembangun sambungan tersebut syarikat yang agak terkenal? Bila kali terakhir sambungan itu dikemaskini oleh pembangun? Apa kata ulasan pengguna mengenai sambungan itu? Seterusnya, kisah kedua datang daripada Sony dan Alice Hammond di Watchtower Labs dan merupakan analisis terhadap kelemahan kritikal bypass pengesahan terbaru dalam peranti keselamatan Fortinet. Laporan itu merupakan kajian mendalam terhadap kelemahan tersebut dan meneroka bagaimana ia dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses super admin pada FortiGates yang secara efektif membolehkan pihak tidak sah mempunyai kawalan penuh ke atas sistem yang terjejas. Penulisan artikel itu mengupas kelemahan spesifik dalam mekanisme pengesahan yang telah dieksploitasi. Artikel ini adalah bacaan yang menarik dan ditutup dengan pautan GitHub kepada kod bukti konsep. Jadi, artikel ini paling berkaitan dengan siapa? Apa yang dikatakan oleh matriks kerelevanan WAFA atau WAF-RM? Penilaian menunjukkan bahawa artikel ini terutamanya berguna kepada pasukan keselamatan dan CISO yang berfikiran teknikal. Walau bagaimanapun, pengikutannya ialah audien kerajaan dan dasar. Apa yang boleh anda sebagai ahli pasukan keselamatan lakukan? Bergantung pada skop pengaruh anda, mungkin satu-satunya yang anda boleh lakukan ialah terus menampal peranti anda. Tetapi anda juga mungkin mahu melihat analisis perbandingan antara vendor peranti keselamatan yang berbeza, dengan memberi fokus kepada faktor seperti sejarah kelemahan dan kekerapan tampalan, ketelusan dan ketepatan dalam nasihat keselamatan, dan pengambilan kitaran hayat pembangunan selamat, SDLC, antara lain. Anda boleh membawa analisis perbandingan jenis ini kepada CISO anda, menunjukkan sebagai contoh peningkatan dalam bilangan kelemahan kritikal, atau kehadiran, atau ketiadaan langkah konkret oleh vendor peranti keselamatan, yang menjelaskan bagaimana mereka melabur dalam memodernkan basis kod mereka. Anda boleh menyertai analisis ini dengan satu cadangan yang boleh disokong oleh pasukan keselamatan dengan yakin. Sudah tentu, pastikan anda mempunyai data untuk menunjukkan bahawa proses penampalan pasukan anda adalah mengikut piawaian, bahawa anda secara konsisten menampal peranti keselamatan anda tidak lama selepas tampalan dikeluarkan oleh vendor. Mesej yang ingin anda jelaskan kepada CISO anda ialah sama ada, walaupun dengan segala usaha terbaik pasukan anda, risiko kepada organisasi kekal tinggi, dan sama ada ia boleh dikurangkan dengan memilih vendor peranti keselamatan yang mempunyai rekod prestasi yang lebih baik. Jika anda seorang CISO, artikel ini sememangnya bacaan yang menarik, terutama jika anda berasal dari latar belakang teknikal dan menikmati perincian di sebalik kelemahan tersebut. Jika anda melihat artikel ini dalam konteks satu siri laporan yang nampaknya tidak berkesudahan yang berkaitan dengan beberapa vendor yang mengetengahkan kelemahan zero day atau kritikal dalam produk mereka, maka anda boleh mengenal pasti satu corak yang berulang. Soalannya ialah, adakah anda selesa dengan corak berulang ini? Atau adakah anda rasa terdapat cukup asas untuk mengubah keadaan dan menggantikan peranti satu vendor dengan vendor yang lain? Terdapat perangkap biasa atau perangkap logik yang kerap membelenggu perbincangan ini, yang menyebarkan sentimen bahawa semua vendor akan mempunyai kelemahan keselamatan dalam produk mereka, dan oleh itu, tidak ada gunanya menjalani proses yang menyakitkan untuk beralih dari satu vendor ke vendor yang lain, perlu melatih semula kaki tangan keselamatan, dan menyebabkan organisasi mengalami kesulitan. Tidak dinafikan anda mempunyai jawapan yang baik untuk logik sedemikian, seperti mengubah sudut pandang perbincangan untuk menilai soalan dari perspektif yang neutral,
dengan tujuan mengenal pasti kebenaran objektif, berdasarkan fakta yang ada dan boleh disahkan. Sebagai contoh, adakah vendor telah bersikap terbuka mengenai insiden keselamatan, mitigasi, dan analisis punca utama? Adakah vendor menggunakan amalan pengkodan selamat? Jika anda menjejaki bilangan kelemahan kritikal dan berisiko tinggi sepanjang masa, apakah gambaran yang mula muncul? Cari trend, adakah bilangan kelemahan meningkat atau menurun? Adakah tamparan diberikan tepat pada masanya atau lewat? Akhirnya, anda perlu menterjemahkan ini ke dalam bahasa risiko untuk organisasi. Bagaimanakah rekod prestasi vendor semasa anda meningkatkan atau mengurangkan risiko operasi organisasi, atau risiko keuangan, atau risiko reputasi? Apakah maklum balas daripada rakan sekerja anda di organisasi lain yang telah memasang peralatan daripada vendor yang sama atau daripada vendor lain? Akhir sekali, untuk audien kerajaan dan dasar, walaupun artikel ini agak terperinci, anda mungkin mahu melihat gambaran keseluruhan rekod prestasi vendor keselamatan dengan memberi tumpuan kepada kes di mana kelemahan produk yang berulang telah menyebabkan kerugian keuangan kepada pelanggan. Kemudian tentukan sejauh mana kesanggupan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan tindakan peraturan yang melindungi pelanggan yang boleh membuktikan bahawa mereka telah mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi organisasi mereka daripada pencabulan, tetapi tetap terkesan dan mengalami impak keuangan sebagai akibatnya. Apakah insentif yang wujud buat masa ini untuk vendor keselamatan memperbaiki produk mereka? Adakah pelanggan memberi ganjaran kepada vendor yang lebih matang? Apakah trajektori yang ditunjukkan oleh data? Adakah penalti sedia ada membawa kepada amalan keselamatan yang lebih baik? Atau adakah kesalahan yang sama berulang? Apakah beberapa kesan tidak sengaja yang dapat diperhatikan daripada tindakan peraturan di tempat-tempat di mana ia telah dilaksanakan? Itu sahaja, itu adalah episod kedua. Saya adalah Vafa Dario Izzadinia. Saya berharap anda menikmati mendengar episod ini sama seperti saya menikmati penyediaannya. Nest Radio adalah satu inisiatif yang menggunakan suara yang dijana AI untuk berkongsi kisah dan perbincangan keselamatan siber dalam bentuk ucapan dengan pendengar dalam pelbagai bahasa. Jika anda mempunyai cadangan untuk kisah yang anda ingin lihat diliputi atau soalan untuk diterokai dengan lebih lanjut, sila hantarkan nota kepada saya di nestradio.net. Jika anda menyukai kandungan ini, beritahu rakan-rakan anda. Dan ingat, teruskan menjadi ingin tahu.